Balqis Anis channel. So, this is my husband. Saya dah ada husband, guys. Okay, hari ni berapa hari bulan? 26. Kita nak bergerak ke tempat sejuk untuk tengok barang banyak gila. Hadiah, thank you for everyone yang bagi hadiah. Tapi I memang target I nak vacuum, I dapat. Betul tak? So hari ni kita nak pergi Cameron. Sebelum tu saya nak pergi rumah kawan, rumah sepupu saya, makan-makan. Lepas tu kita sambung perjalanan. Okay, Inai masih di jari. Dah. Tadi Inai kita dah kahwin, guys. Lepas ni you all akan nampak banyak gambar saya bersama husband saya. Video bersama husband. Tak nampak kat tu. Okay lah, bye. Debunya. Ayah. Tutup muka. Kita pergi Cameron Highland menggunakan jalan Musang Lodging. So kita ada tol ya, RM5. Sepatutnya tak ada tol, tapi kita ada tol RM5. Betul ya, Yam? Betul. Sebab kita nak guna jalan orang. Abang, masuk mana? Sana tu. Astaga. Saya dah tidur lah, guys, satu round tadi. Saya dah ngantuk. Ni malu nak buka. Okay, guys, sekarang jam menunjukkan pukul 3:30. Kami baru di Gua Musang. Lagi 2 jam 49 minit. Saya dah barai. Saya dah ngantuk. Tapi bagi serancang malam ni saya nak makan steamboat. Sedap kan? Sejuk-sejuk. Lepas tu makan benda panas. Sedapnya. Husband saya dah lapar, guys. Dah lapar ke, Yayam? Suami saya dah lapar, guys. Jomlah ikuti 3 hari 2 malam bersama saya. Tengok tempat mana yang sempat untuk kita explore. Okay. Lagi main ketukeh. 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 Oh, jatuh. Oh, jatuh memang dia punya. Kena try tu ada lagi. Dulu tak boleh. Dulu tak boleh. Tuan. Bini tak boleh juga. Bini tak boleh. Tak boleh tak. Masa kecil mak tak boleh. Besar ni. Bini pula tak boleh. Bye, guys. Nak makan apa tadi saya nak makan apa? Tembok. Tombo. Apa? Tomo. Saya nak makan tomo. Sebab saya tengok benda tu buat macam viral juga kat TikTok. Ada orang jual juga kat TikTok. Tapi tak pernah beli, tak pernah rasa. Saya nak beli tengok fresh dia buat. Boleh, Ayam? Boleh. Jalan. Tu jam. Bukan belakang tak? Jangan dah. Kalau Adizat boleh. Jam lah, guys. 2 jam lagi, 2 jam 49 minit. Tengok dia dah masuk. Lepas tu jam. Cuba duduk soleng je. Ke smooth kan? Aduh. Tahu tak, guys, Imam Tok Hadi. Tak ada reso je saya beli. Ada Dah. lagi. Habis. Ha? Kejap iklan. Tapi cai. Ha? Cai. Hacu. Cai ke? Cai. Guys, apa dah saya nak ayat ni? Tok Adi. Tok Hadi saya pilih Tok Hadi lama gila. Tapi dia tak ada tanya soalan. Tak ada gaya soalan pun. Oh, Dia just
Tapi panjang betul dia cakap. Ikut ilmu firasat dia. Tak percaya. Sebenarnya awak apa ya? Ikut ilmu firasat dia dua-dua garang. Macam-macam. Dua backing ni. Betul? Dia tanya ni anak ke berapa? Saya anak bosu. Betul dia kata, bosu ni lagi lah. Jak kecil pun besar nak benih semua. Tosil. Tapi betul guys. Dia ayat dok. Saya yang bersama dengan dia, saya tahu dia macam mana guys. Bukan aib apa tahu. Taklah suami saya baik. Kamu balik guys. Ada tu benda nak. Itu. Wah. Ya. Masih jangan saya. Siapakah? Dia tanya saya anak yang keberapa. Dia kat ke-6 dari 8. Lepas tu dia cakap nasib baik. Ada hak sejuk. Saya ni penyejuk Ayam. Dah ya siapa ya? Abah. Soba. Oh kena sejuk dia sini. Tak masuk ke merah lagi. Ni baru gomusek Kelantan. Mana lagi? Oh no, panjang perjalanan masih Panjang. Ayo okey Ayam. Tekan driver dak yang. Ayalah. Asyik. Orang nak tolong. Jejak. So guys, kita dah Baru nak masuk Baru kamera. nak masuk guys. Sekarang dah pukul 4:30. 25. Baru nak masuk lodging guys. Continue on Jalan Jalaway. Suami. Tak nampak. So okey lah. Masuk. Masuk lodging. Continue on Route 185 for 27 kilometers. Okay guys, kita dah nak masuk tol. Betul ya Yam? Betul. Kita tengah beratur nak masuk tol RM5. Mahalnya. Ya lebih pada nak gitu tu kan? KL. KL 12. Kau ambil lah. Ni lah. 12. Setengah. Bantangnya. Continue for 3 kilometers. Okay guys, tengah minta duit guys. Muka aku. Bayar tu dulu guys. Tak bahaya ke Yam? Dekat tu salary. Tidak ada dah orang yang macam ni lari tapi tak sembayang. Kita tak pasti. Ni kalau tu ini kena bayar pula 5 ya? Tak lah. Bayar masuk. Masuk je. Ya? RM2 je. Ha? RM2 je. RM2 je? Okey, terima kasih. Apa ayat 5 ya? Pak Ali Miska. Sayang. Apa Pak khabar?
suami saya sanggup berhenti tepi jalan sebab dah pergi gambar. Ya Allah. Yang, biasa Tino gini yang. Astaga. Astagfirullahaladzim. Aku ni gila video dah. Dia gila lagi video. Allah. Okay, Ayam. Okay. Dekat lagi. Masuk bahar. Finally. Finally. Gede-gede raya, gede-gede raya, gede-gede raya. Gede-gede raya, gede-gede raya, gede-gede raya. Kita dah sampai Cameron Highland. Drive jauh-jauh. Kawasan yang saya duduk masa first time datang. Tapi dah tak ada. Tak ada yang jauh sikit je. Tapi okey, 10 minit je dari sini. Kita dijangka sampai pukul 7.44. So harap-harap sharp lah. Nak rehat sekejap, lepas tu kita nak keluar makan. Safe. Thank you Ayam. Belum. Betul itu hujung dah. Passion Ayam. Macam ni tu awak. Ni je. Surat tak bawa saya nak house tour. Baby help. Apartment tour. Let's go guys. Kat sini kita ada kopi ais sejuk. Boleh letak strawberry nanti. And kita ada microwave. Boleh panaskan Maggi. Ada water heater. Ya apa? Ada ni ada apa? Tak lupa. Up. Sakit. Up. Ada sinki. Ini apa? Ni meja. Okay, ni ruang tamu. Kita berdua je. Tapi kita ambil yang ni sebab lebih murah dan ni je yang ada. Lepas tu kat luar ni kita boleh tengok kat sini. Mana ni jom? Kat bawah ni. Kat bawah ni ada pasar malam. Nak tunjuk. Pasar malam guys. Tapi kita nak makan steamboat dalam ni. This is the view. Cantik. So jom. Kat sini ada sinki. Oh boleh letak kat sini lah, boleh make up kat sini. And toilet. Toilet dia tak ada ni ke? Toilet dia ada lah di mana? Ada. Tak panas pun. Okay. Tak panas pun, tak ada air. Nampak dah? Sekejap lagi kot. So last, this is our room. Bilik kami. Itu je lah. Bye. Bilik je, ada iron. Ada hair dryer sebab tak bawa. DIY punya. Okay, back.
Wow, kat sini sama je. Boleh nampak pasar malam je. So, this is my husband. Kita tengah tunggu Steamboat. steamboat. Terlalu ramai. It's our second day dekat Cameron. So, sekarang kita nak pergi ke Teboh Sungai Palas. Sungai Palas. Let's go guys. Sejuk. Kita macam matching sikit tapi tak matching macam baju je. Tak aja sangat sebab baju tak ada. Tak ada nak beli. Hashimat. Pas sejuk. Sejuk. Bye guys. Itu dia. Kumpul dah sapau kumpul dah. Guys, kita sekarang on the way nak pergi breakfast. Kita nak pergi breakfast sekarang. Tadi baru saya cakap, macam tak jam je. Sekali jam guys. Benda biasa guys. Jam tak jam. Kita layan je. Layan. Cantiknya, cantiknya. Kami dah sampai. Siap-siap nak turun. Tengok ni. Kolen. Oh, sorry. Tak ayak. Sini tak ayak. Tak nak. Let's go guys. Masuk kami match-matching. Sure. Wah, balik ya. Sayang. Our first honeymoon. Lepas ni kerja di second. Sebab apa jadi? Dekat ke? Kamera. Eh. Kamera tu. Dia belajar. Lah yang. Ha? Biasa dulu. Ini Dulu. Comel. Dia dah. Lah ke? Jelas dulu. Boleh. Minum pusing. Saya pilih kari mi. Mana? Ha? Hai. Kari mi. Hai, dari wei. Peminat tegal mi kari. Di mana-mana pun mi kari ya. Yes. Yang berdengung hidung ada. Apa? Kasut manis. Ha? Kasut manis. Oi, manggung. Ini kan suetan kebatan tarik. Atau lah. Ah.
Villa Farm. Tengok kat sini. Tapi dia tak sejuk sangat. Naik page. Lelas. Untuk cakap macam Sama. Okey. Semua. Adalah sejuk. Sejuk lah. Ya. Sini. 这是什么车？轿车。 Okey, dia biji. itulah yang lebih berat tu. Ah. Bunggu. Ah. Boleh tak? Tutup. Indon. Maksudnya? Ini ya. Kalau Indo ke pakai tutup. Beca dia ada. 我这边有坐他的车啊，带我们去 Pro 啊，看20块一个呢。 Thank you. Jom, pergi sini. Alpakas. Enggak pakai. Tak tahu. Ada punya goreng-goreng. Pergi goreng-goreng. Tak aja ni. Enggak pakai sebentar. Ha? Nak apakah? Potong apakah? Macam mereka tak rumah. Tempat beli baju-baju kita. Dalam ada lagi. Ada. Mari, patang dia mari. Kunafa coklat. Caramel. Ada ni lah. Early green tea satu. Makanan juga. Kami dekat tiba husband I demam guys. Dah tak. Kita tunggu selesai sambil tengok pemandangan. I'm so boring. Kita siap solat asar tadi. Sekarang tak tahu nak buat apa.
sekarang dah malam guys. Kita nak ke Night Central Market. Yeah. Kat ni lah. Apa? Tu dah tak jadi. Pak ni ayam. Malas cuma sungguh lah. Kereta. Oh, ramainya manusia. Hmm? Ada ke apa sini? Ada kedai makan. Oh, kena makan lah. Ya. Ini sosis. Sudah tak ada makan. Kalau nak boleh lah. Tak suruh. Ada sana. Very British steamboat lah. Ayam. Lonely. Berak. Ngantuk lah. Suami saya post guys. Hey guys, today is our last day dekat Cameron Highland. Kita dah nak balik. So hari ni kita nak pergi makan dekat Kampung Taman Sedia. Kampung Taman Sedia. Sedia. So let's go. Sebelum balik kita nak cari strawberry. Kita nak petik strawberry dulu. Lepas tu ada yang kirim-kirim sikit. Kita nak penuhi apa yang dia kirim. So itu saja guys. Bye. Makanan terakhir sebelum kita balik. Thank you baby. Thank you baby. Ha? Thank you. Tahu. Dekat. Letak sana nampak kemana ni. Nak teri nampak ni. Ni sudu lebih sayang.
kat sini guys. Pula. Let's go. Baik, kamera saya sempat sihat. Alah, Wow. bawa ada parking. Gitu semua. Ya, akan masuk. Dia telefon. Beres. Okey. Okey. Tu ya. Mana siapa? Takkan ini. Kecil-kecil lah baby. Ni. Mana tak? Tapi kena pilih, kena tengok satu-satu. Berpeluh juga guys. Walaupun kamera. Ha? Oh. Jom. Let's go. Ni. Cukup dah sekilo. Tak lagi. Kita kena penuh dua pula. Oh, mengah ya, naik bukit. Sekarang I nak rasa suami saya tengah basuh guys. Thank you. Buat apa? Kita berlari. Dah tahu naik bukit lari. Mana ni? Tak sia-sia pilih.
RM60. Sekilo. Banyak. Lebih sekilo lah. Mana gila. Ya. Tisu. Apa ada? Ya gila. Bye guys. Sekarang kita nak pergi beli teh dan coklat. Bye bye.